Hai semua, hari ni saya kembali, saya main Bed Wars dengan Muzain. Muzain. Ya. Okay. Sebut hai. Hai. Okay. Ada beberapa peraturan saya perlu jelaskan. Yang pertama, memang peraturan paling penting, kita perlu pelindung kata kita secepat mungkin. Dan yang kedua, kita tak boleh bina ataupun padam apa-apa ataupun bunuh apa-apa di tempat pembelian. Yang ni, yang hitam ni besar kan. Okay. Yang ketiga, tempat Lucky Vlog jangan buka di tempat Emerald dan jangan bina jabatan dekat situ. Hanya buka Lucky Vlog dekat situ. Ya, kita ada Lucky Vlog lagi. Okay. Let's go. Oh, sudah. Sorry. Okay. 3, 2, 1. Mula. Hai. Dah berlalu masa pakai ni. Salah, saya tukar. Masa tu kita cuba prototype ni, sebelum ni butang, jadi saya tukarkan dia jadi Swiss. Okay, saya nak secukup semungkin. Apa ya? Okay, saya nak ambil blok untuk pelindung cutter saya. Cuba berapa harga ni? Oh, kita tak boleh tengok skrin orang lain. Aduh, belum cukup. Okay, saya perlu ambil. Ya. Kena at least ada 8 blok untuk pelindung katil kamu. Oh, okay. Saya terlalu cepat. Au. Okay. Jom. Beli. Saya perlu 15. Okay. Okay, cukup dah. Tapi saya nak buat ni rahsia. Yalah. Uzan pada VP dan saya pandai pelindung. Jadi ni macam bertentangan sikit. Okay. 6, 7, 1. Atas mana dah ada. Yalah. Kami main. Mula letak. Okay. Jangan jatuh. Oh, kau tengah beritahu saya ke? Oh, jangan. Kau sedang beritahu saya tadi. Terima kasih untuk afirmasi itu. Sekarang saya akan beli diamond pickaxe. Okay, saya boleh nampak obsidian dia dekat sini. Saya perlu diamond pickaxe. Dah terlalu padam. Itu masalahnya. Okay, saya perlu pelindungkan 2 lapis. Berapa? Buset. Oh, tu okay. Ninggal. Perlu 70. Ah, 70? Tak. 70. Ni. Untuk beli. Tentu. Sebab tak ada alat benda yang lebih daripada 70 kecuali bedrock. Bedrock tu 128. Beda gila. Yang sebelah ni apa tadi?
Oh, Kau tengoklah sendiri. saya tak nak beli. Saya nak beli. Saya apa saya beli? Okay, saya nak pergi ke tempat Lucky Block. Aduh. Okay, saya akan pergi ke tempat Lucky Block. Tapi mula-mula saya perlu bina jabatan dulu. Okay. Jom. Mari kita jemputkan Lucky Block. Idea ni asal dari Pavlemos. Dia dah lama dah tak upload. Saya rindu dia. Okay. 64 dah cukup dah. 64 blok. Okay, saya akan datang ke Lucky Block. Harap Ruzen tak datang untuk kata saya. Itu pakai. Tanah. Susah nak pakai. Jadi, blok untuk pelindung lagi. Saya dah ada obsidian dah. Blok yang saya nak adalah tadi tu. Ya, blok apa yang ada? Oops. Saya nak letak blok. Jangan letak Lucky Block sini. Okay, saya dah tahu dah sebab saya yang buat peraturan semua ni. Parkour, jangan bina jabatan ya. Saya tahu tu. Buka Lucky Block di sini. Saya nampak kamu tu. Sekejap. Saya nak tengok mana kamu nak buka. Sekejap. Buka di mana? Tingkat bawah ni. Bukan sini. Dalam ni. Tingkat atas tak boleh. So, tingkat atas tu untuk ambil Lucky Block. Okay, dah. Saya sambung. Jap. Ni. Lah, saya tak ambil Lucky Block pula. Okay. Oh, ni dia. Tempat Lucky Block. Okay, Lucky Block dia memang agak pelik sebab dia khinzir. Kau tahu kan? Yang kita pernah main tu. Okay. Saya tak nak beritahu apa yang saya dapat. Tapi dia sangat bagus. Dia sangat bagus. Hop, creeper. Hai. So tu lah, buka di bawah nanti. Kita dapat Lucky Block lain lagi. Puh. Jangan beritahu. Saya nak buka semua. Oh, jap. Aku dapat. Tak ada yang lain Okay dah. Saya dah penuh dah barang saya ni. Lindungkan kata saya. Oh ya, saya tak boleh buka Lucky Block di luar. Jadi bila saya nak buka Lucky Block lagi, saya perlu pergi sini balik. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk lihat saya jatuh. Mana blok? Oh ni. Sejantok. Ingat, tempat ambil Lucky Block tu di tingkat atas. Tempat buka Lucky Block di tingkat bawah. Aku dah faham maksudnya. Mana tahu kamu tak faham. Lepas ni jika sempat lah kita main Hunger Game. Yang Ruzen selalu pandai dan dia dapat kalahkan saya. Sebab saya tak pandai PVP manakala dia yang pandai. Tapi ini bad worse, jadi saya yang pandai pelindung. Tak apa. Ayo. Kenapa saya guna diamond sword? Okay. Tinggal satu yang saya nak adalah Okay. Nanti kau tengok kata saya nanti besar betul.
Sudah pelindung kata saya. Nanti kau akan tengok nanti dia sangat bagus. Oh, kau pakai tu. Baju. Ni saya dapat dari Lucky Block Zen. Allah. Kan tempat kedai tu kita hanya beli baju saja. Apa? Kenapa? Ni kah? Topi di kedai tak ada. Hanya baju saja. Yeay. Sini kau nanti. Jadi kamu perlu buka Lucky Block untuk dapat semua baju, semua yang lain, seluar, kasut, topi. Saya punya Lucky Block. Okey. Saya percaya kamu. Jalan tu sini. Jangan tak cukup. Oh ya ke? Tu apa? Hah? Kata tadi. Apa? Ni. Yang mana satu kau cakap ni? Sekejap, saya keluar balik. Apa? Tak situ. Yang tempat emerald tu kah? Itu tempat kamu buat macam mana nak sebut? Macam pisau kamu lebih canggih. Yang bersinar tu, enchantment tu. Kau boleh dan dia ada crafting table. Tak cukup. Tak cukup. Okey. Jangan jatuh. Kadang-kadang saya nak buka Lucky Block lagi. Nanti barang saya hilang. Tak. Barang kau tak akan hilang. Barang kamu hanya hilang jika pusingan sudah habis. How? Okay. Oh, hi, Salji. Hi. Aduh. Okay. Oh, Papa tak ada. Sudah dipadam sudah. Cakap pada... Alamak, ada zombie. Bagi saya. Oh, jom. Bagi saya. Bagi saya. Kelihatan. Bagi saya. Nasib barang saya tak hilang. Hati-hati Uzain. Terima kasih sebab saya bagi kamu khas tadi dekat situ. Aduh. Terima kasih dari saya. Tapi tanpa saya pergi emerald je. Tempat emerald atau Lucky Block. Mana Lucky Block? Oi. Tempat obsidian tu. Tempat obsidian tu. Tingkat 1 tempat buka Lucky Block. Tingkat 2 tu tempat ambil Lucky Block. Hati-hati ada khas di tempat buka Lucky Block tu. Laju ke tu? Laju. Dia bunuh saya. Lepas tu buat saya takut saya jatuh. Siu. Macam mana? Kamu perlu... Oh, Itu tempat emerald. ni apa? Hah? Ni. Apa ni? Tempat emerald. Yang saya cakap tu yang tempat buat pisau kamu lebih canggih. Tempat kamu boleh crafting table. Kalau tempat yang hitam sana tu tempat Lucky Block. Apa ni? Okey, saya sekarang nak beli peralatan. Peralatan untuk bunuh kamu. Manakala dia tengah buat penjagihan untuk dia sendiri. Oh, saya pilih ni. Jom, beli peralatan. Ni berapa ni? 25, okey. Saya nak buang je lah. Sekejap, saya nak buang yang ini sebab saya tak nak apa-apa lampu. 8. Terima kasih lah harga tu.
Dah 28. Buang lampu ni. Dan hello alat. Okay. 10. Ini mau Syawang. Hai semua. Baju buka letak dalam ini dan jadilah kuasaku. Sudah jadi kuasa aman. Dapatlah pisau canggih. Aduh, ni tak bersedia. Paku jangan bila jabatan. Jangan jabatan. Jadi kau cubuk paku. Aduh. Saya nak buat percanggihan. Oh no. Tapi saya nak pergi sini. Kau main bola. Okay, kau pergi dulu. Ah, sudah. Up. Okay. Saya tak nak golden apple ni. Saya tak nak yang ni. Okay. Lah. Hello? Apa kau buat? Okay. Saya telah kembali kerana ada sesuatu tadi. Okay, kita dah kembali balik. Dan hai. Entah? Tak tahu. Apa? Jap. Aduh, damaknya. Tak. Okay, itu saja untuk hari ni. Bye.